Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 10. Kumpulan kami mengambil tajuk Opportunity Identification Skill. Pada hari ini kami akan melakukan aktiviti simulasi iaitu dipanggil sebagai cepat pitch. Permainan cepat pik ini akan melatih pemain untuk berkomunikasi, kemahiran untuk berbicara di depan khalayak ramai. Bagi memulakan permainan ini, setiap kumpulan perlulah memilih secara rawak nama objek yang telah dilipat. Contoh-contoh nama objek ialah pen, pensel, pemadam, powerbank dan payung. Setelah itu, setiap kumpulan akan diberikan masa 2 minit untuk berbincang dan berfikir secara kreatif apakah inovasi dan peluang perniagaan yang sesuai dengan objek yang mereka dapat. Setiap ahli kumpulan perlulah memberikan satu atau lebih idea yang sesuai bagi objek yang mereka dapat agar mereka boleh berinteraksi antara satu dengan yang lain. Hal ini juga dapat mewujudkan nilai bekerjasama dan baik hati dalam diri ahli kumpulan kerana adanya tolong-menolong dalam kumpulan. Selepas 2 minit telah berlalu, setiap kumpulan akan diarahkan untuk berhenti dan bersedia untuk membentangkan hasil inovasi mereka. Semasa sesi pembentangan, mereka akan diberikan masa 30 saat sahaja untuk membentangkan hasil idea inovasi yang mereka telah dapat. Pembentangan mereka perlulah ringkas dan menarik. Mereka juga perlu membayangkan yang mereka sedang membentangkan hasil idea inovasi mereka kepada pelabur sebenar. Contoh permainan kreatif ini ialah saya telah mendapat objek iaitu botol air. Dan inovasi botol air yang saya tambah ialah sensor suhu dan pengerang untuk mengingatkan kita untuk minum air. Dan saya akan menamakannya botol air pintar. Daripada permainan ini, pemain bukan saja dapat berfikir dengan kreatif, tetapi juga dapat berkomunikasi dengan baik. Salah satu terdiri daripada kumpulan 2 pula terdiri daripada. Di sini kami akan melakukan aktiviti simulasi tersebut. Selamat menonton. Objek kita adalah pen. Jadi bagi produk pen ni, apakah penambahbaikan yang perlu kita lakukan? Ada cadangan? Cadangan saya kan, saya rasa kita boleh buat penambahbaikan pada elastik pemegang pen ni bagi dia tebal sikit untuk keselesaan pengguna. Apa pendapat korang? Setuju tak? Setuju je. Yang lain? Ada saya pula, kalau pen ni contoh kita boleh buat pen anti hilang. So maksudnya kat sini pen ni boleh connect dengan bluetooth dekat dalam handphone. So kalau dia hilang, so pen ni dia boleh trackkan dekat dalam handphone. So senanglah kalau nak cari. Siap. Bagus. Lagi pendapat korang? Bagi cadangan saya rasa saya nak tambah lampu LED kecil kat sini. So bila korang yang suka tulis dalam gelap tu, dia akan ada lampu lah kat sini. So mudahkan korang nak tulis. Terus. Kenapa ni letak cas ni? Nanti kalau tak ada bateri, kalau pen elektronik kan, nanti kalau pen tu tak ada apa ni,
Tak ada dawat, cas je. Lepas tu dia ada dawat ni. Idea yang bagus juga. So produk kita ni kita tambah baikkannya ialah dari nombor 1 iaitu keselesaan. Kita buat fleksibel iaitu kita namakan pen kita ni ialah Smart Pen. Boleh? Setuju? Setuju. Okay. Sabar. Assalamualaikum. Hari ini kami membentangkan tentang penambahbaikan terhadap item kami iaitu item pen. Dan hari ini kita memperkenalkan Smart Pen. Smart Pen ini kita terletak beberapa penambahbaikan pada Smart Pen ini. Iaitu terdapat keselesaan pada rubber band iaitu membuatkan keselesaan pada pen tersebut untuk pengguna. Seterusnya kami meletakkan LED pen pada atas pen itu untuk pengguna menulis dalam gelap. Selain itu kami juga menambahkan Bluetooth pen ini bagi bila pen ini hilang dan kami akan dapat track pen ini dengan menggunakan Bluetooth pada phone. Dan akhir sekali kami menambahkan penambahbaikan pada pen iaitu charge USB iaitu beberapa type charger untuk charge ini bila pen ini terhabis dawat and then kami boleh charge pen itu tersebut untuk menambahkan dawatnya. Itu sahaja dari kami. Kiranya korang nak tambah tempat charge tu, kat mana nak letak tempat bahagian tu? Kita orang akan letak kat tepi ni. Lagi soalan lain? Tak ada. Terima kasih. Okay, so kita dapat payung. Terima kasih. Okay, berdasarkan gambar payung ni, apa yang kita boleh tambahkan? Bagi saya, benda yang sesuai untuk yang dapat dijadikan sebagai penambahbaikan ialah kita patut tambah LED. LED ni penting sebab in case kalau kita dalam emergency ke nak keluar di kelas waktu study ke apa-apa, kita boleh LED ni dapat tolong kita semasa kita nak berjalan dalam keadaan yang gelap. Kan? Contohnya LED tulisan. Ya, betul. Okey, dekat part mana yang kita kena tambahkan? Saya rasa dekat bahagian luar ni kita patut tambah LED di setiap luar payung. Okey. Macam bagi saya fikirkan selalu kan payung ni orang gunakan dalam keadaan hujan dan panas. Okey. Kalau waktu panas kan kita pakai payung. So saya suggest kan untuk kita tambah kipas dekat bahagian bawah dalam ni. Pendapat korang? Yang boleh tambah lagi? Selain daripada kipas, kita juga boleh letak yang macam humidifier tu kan, yang macam udara-udara tu. Ya, betul. Kan kalau panas boleh saja kita buka itu humidifier tu biar kita sejuk. Begitu. Pendapat saya, kita boleh juga buat macam tempat cas tau kat sini. Sebab kita kan LED ada kipas kan. Tambah tu, lepas tu macam ada juga macam power bank ke tiba-tiba emergency kan. Dalam gelap apa payung kan. Tak saya lah. Kalau dari saya, pengguna ni dia mencari barang yang menarik. Okay. Jadi mungkin kita boleh penambahbaikan. Contoh dia hujan, dia boleh tukar warna. Lepas tu kalau dia siang, dia tukar warna pergi gelap supaya dia teduh. Supaya ni dapat kita dapat dia boleh bagi yang kita banyak manfaat untuk kita guna dan bukan sahaja satu kegunaan sahaja. Betul. Selain daripada itu kita juga boleh tambah lampu. Ya. Selamat digunakan pada waktu malam. Ya, betul. Itu sahaja. Okay, Assalamualaikum and hi. Kami dari kumpulan 2. Okay, hari ni kita orang dapat item payung. Okay.
Payung ni merupakan barang kegunaan harian oleh student sekarang ni. Payung ini digunakan pada waktu hujan dan waktu panas. Okey. Kita orang telah menambah pelbagai penambahbaikan kepada payung ni. Contoh yang pertama ialah saya menambah baik untuk menambah kipas di bawah payung ini. Sebab student selalu guna payung pada waktu panas. So bila keadaan cuaca panas, kipas kat bawah ni dapatlah membantu kita untuk sejukkan diri, badan. Selain daripada tu, kita juga boleh tambah lampu lah dekat bahagian sini. Sebab payung ni pun dia sesuai digunakan pada waktu malam. So kalau jalan waktu malam tak adalah gelap sangat kan, sebab kita orang dah tambahkan lampu dekat di bahagian sini. Okay, saya setuju dengan pendapat kawan saya, tapi bagi saya pula untuk sebagai penambahbaikan macam LED tadi, LED tu sesuai untuk kita tambah baik dekat luar payung ni, supaya bila kita nak pergi kelas pada waktu malam, kita LED ni boleh, LED tulisan lah, boleh tolong kita when kita nak berjalan dalam keadaan yang gelap. Okay. Apa pendapat awak? Dapat digunakan Okey, bagi saya akan tambah pada payung ni adalah memandangkan generasi sekarang dia mencari perkara yang menarik untuk beli. Jadi saya menambah payung di atas ni, dia akan bertukar warna. Bila hujan mungkin jernih, pink-pink begitu, jadi dia boleh nampak hujan tu di atas. Jadi kalau musim panas, dia akan bertukar warna menjadi lebih gelap supaya dia buat kita teduh lah, terlindung dari sinaran matahari. Okey, itu saja dari saya. Bagi awak? Okay, saya setuju dengan pendapat kawan saya. Idea dia orang sangat menarik. Bagi pendapat saya pula, saya akan menambahkan payung ni, saya akan letak charger kat bahagian pemegang payung. Kadang-kadang kan kita ada emergency, malam ke apa ke kan. So ada tempat charger lah, kita boleh charge kat bahagian ni ke apa ke. Itulah pendapat saya. Ini pendapat. Okay, selain daripada kipas tadi, kita juga boleh meletakkan yang humidifier tu yang seperti wapai-wapai itu kan. Penggunaan dia sama saja seperti kipas untuk penggunaan dia masa panas. Okay, itu saja daripada kumpulan kami. Nak tanya, kan tadi lampu LED tu dekat luar payung kan? Adakah LED tu menggunakan solar apabila waktu malam? Macam LED tu kita orang tak gunakan solar sebab kita orang dah tambah USB kat sini. Lagi? Tanya je. So yang tadi ke USB, maksudnya USB tu untuk mengecas kipas dengan LED? Ya. kedua-dua Selain sekali. itu dia juga boleh digunakan sebagai power bank. Okay. Kita orang akan improvise dekat dia punya pemegang sini. Lagi? Tak ada. Okay, terima kasih. Okey, setelah perbincangan daripada kami semua, game pada hari ini kami telah memilih kumpulan 2 sebagai pemenang. Tahniah diucapkan kepada kumpulan 2. Soal.